Naik train guys, naik train. Dua. Naik train guys Oh, sana ada punya tu, terminal. Jauh patutlah kena naik train. Sudah sampai Kabupaten Kepakang. Apa kata tak halal? Apa? Ya, halal dibayar Ada Dory buttermilk, ada roti, ada butter, ada chicken fillet I think. Ada buah sikit, ada orange juice. Okay guys, jom kita melangkah. Bismillah. Okay, kita dah atas flight 4, 5, 6, 7. Hampir 4 jam lah. Hampir 4 jam. Tak nampak muka aku. Okay, kat luar dah nampak ada lampu. Wah, lama. Oh, cantik guys. Sudah sampai guys, sudah sampai. Sudah sampai guys. Okay, kita betul-betul dah landing dah dekat Hangzhou. Okay, dah landing dah. Okay, semua tengah mengambil beg masing-masing. Landing. Baik je. So aku buat carry ini dengan ini je. Pas pukul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam. 5 jam kah? 5 jam. Buntut awak okey tak buntut? Buntut okey? Kejut. Okey guys. Kita dah berjalan keluar daripada aircraft. So kita kena kumpul satu tempat nanti. Okay, masih kepada pramugari China. Okay. Thank you. Alhamdulillah sampai guys, sampai. Akhirnya kita sampai di Hangzhou. Apa kena buat dekat Hangzhou? Bos, kita kena cari tandas dulu. Aku rasa sejuk. Cuaca sejuk kat sini. Apa-apa tandas dulu kau tahu kau sebelik kan aku? Ya ke? Sebelik kan? Okey. Kenapa ada gambar ni je? Settle lah masuk tandas, settle. Cubalah, tak ada bidet lah. Tak ada bidet. So aku tak nak buat video, nanti aib. So aku just beritahu China tak ada bidet. Tisu je ada. Tu je lah. Okay. Welcome to Hangzhou. Okay, 5 jam untuk semua nepel lah. Patut naik tu lah. Alamak. Hangzhou. Dah lepas immigration dah tadi. So, lepas aku first time datang ke China, first time keluar negara. So, ada satu job je lah kat aku di pasport. Okay, jom kita cari bagasi kita. Bagasi kita senang kan, warna pink. Okay, kita dah ambil bagasi dah. So, ni semua media-media yang terlibat untuk rombongan ke China So, alhamdulillah kita dah selamat sampai, dah ambil beg, lepas immigration semua. Okay, tak ada masalah. Alhamdulillah mudah urusan kita. Okay. Tanya siapa dapat masih tak bagi pasport lagi. So, kalau ikutkan malam ni tak ada apa, just check in hotel je dan berehat lah ikutkan. Tapi kalau ada nak keluar tu, keluar lah. Tapi aku rasa aku tak keluar kot. Okay. Bang, motor okey? 5 jam. Macam tak ada. Bontot okey. Okey, kita dah sampai dekat Koh Samui. Koh Samui. Kita paling menyelah tadi. Tak nampak kan, tak tahu. Okey. Macam-macam beg ada kat sini. Ada beg Aprilia. Semua ada. Beg Tai Chi. Kita beg pink ke. Itu beg pink. Beg racing semua.
Okay. Dekat KRI1 itu, ni balut ni first layer RM30 je. Yang tu rasa double layer RM60. Tapi tak pulang lah nak balut ke tak. Tapi yang penting bagasi selamat lah. Tak ada pecah apa semua lah. Alhamdulillah. Okay. Sejuk tau. Kita kat sini rasa sejuk lah. Kat luar tak tahu, maybe sejuk lagi lah. Bag tutup tu. Terbuka tu. Kat iPhone terkeluar pula. ATM Bas kita ya. Oh sejuk sejuk serius. Wah. Sebaik bawa baju sejuk. So dia Pakcik Bidin Pakcik Bidin. Pakcik Bas. Nama Bidin. Mana Bidin? Sekitar 15 darjah Celsius macam tu lah. 19 ke 20 macam tu lah. Memang sejuk. So pentingnya baju-baju yang double layer macam ni lah. Okay. Bas dia King Long Push. King Long. And then anyway, selamat datang ke Hangzhou. Bukan Hangzhou Hangzhou. Hangzhou. Perkataan dia memang Hangzhou. Okay. Even in India, ada satu budak pun panggil dia jangan duduk, dia memang nak duduk. Macam tak apa, pakai safety belt semua. Tapi sekali dia break, India tahu lah kiri kanan semua. Push up, terus habis. Then I got a lot of job to follow up. Okay. Moving smoothly. Boleh tak? Okay. So, Facebook, Instagram, YouTube. All of it. Welcome to China. Welcome to Zhejiang Province, and welcome to Hangzhou. Selamat datang. Terima kasih. Very simple. I just take you to the factories in Hangzhou, even in Taizhou. But I have checked the items, the itineraries. Maybe in the dry in autumn and winter compared to the summer and the spring. It's not the raining season, but sometimes it's unpredictable for the weather. It could rain instantly. My English is Tom, and my Chinese name is Ma. M-A. Mar. Yeah, Mar. Makan guys. Alhamdulillah. Dapat naik supper. So ini guys makan untuk supper malam ni sebelum ke hotel. Semua dah lapar, tengok ayam, daging. It's a restoran halal guys. Restoran halal. Ya.